Memang ramai orang macam ni. Memang macam ni abang, hari-hari macam ni. Banyak bang, anggaran saya nak terangkan pun banyak. Datang Melaka, pertama sekali kena makan asam pedas. Asam pedas Melaka memang padu lah. Tak ada lawannya. Bang, saya daripada Ipoh. Apa yang special bang kat sini? Special banyak bang kat sini bang. Banyak Depan ada, kita ada ulam. Okay. Ramai orang bang Ramai bang, boleh macam mana? Saya tunjukkan lauk bang. Baik, memang ramai orang macam ni. Memang macam ni abang, hari-hari macam ni. Jadi ada berapa jenis lauk kat sini bang? Banyak bang, anggaran saya nak terangkan pun banyak. Ya, Kita lebih ada kurang? ulam, Okey. kita ada asam pedas. Asam pedas. Asam pedas lah banyak bang. Kita ada kepala jenahak, asam pedas kembung, bawal, pari, siakap. Daging baru bang, daging tetel. Yang ni masak lemak bang. Masak lemak kita ada siput, kita ada daging salai, udang galah. Ini sayur lemak pucuk ubi. Yang ni ayam black pepper. Yang ni ayam sup. Udang galah ni memang dah siap dalam mangkuk je. Udang galah ni memang dah siap dalam mangkuk. Tapi kalau abang nak makan seekor-seekor boleh bang. Kalau abang nak seekor je kita boleh. Boleh juga. Kita boleh juga. Boleh seekor boleh, 2 ekor boleh. Yang ni daging salai. Okey. Siput sedut. Yang ni siput sedut. Sebelah atas ni kita ada bilis petai. Yang ni yang goreng. Yang ni bilis petai juga tapi yang ni sambal. Yang ni ada kupang, tempe sambal, sayur. Sayur kita ada banyak kat sini. Kita ada tauge, kita ada sayur campur. Yang ni paru sambal. Paru sambal, telur sotong. Yang ni sambal sotong. Sotong kita ada sambal dengan sotong goreng kunyit. Yang ni daging tetel. Daging tetel. Daging tetel. Nak ekor boleh minta je. Ni siakap. Ekor ataupun kepala? Seekor, kepala, badan pun ada. Badan pun ada? Badan pun ada. Ni minta tak apa boleh ambil je masuk dalam dulang. Yang ni asam pedas kembung. Ni bawal. Kari bawal. Yang ni bawal. Yang ni kerang sambal. Ada kerang sambal, kupang sambal. Yang ni ikan bakar pari, ikan bakar siakap. Masuk kedai ni dah nampak bang Yang ni memang depan-depan kita tunjuk. Yang ni kita ada udang galah goreng. Dekat sini sistem dia macam mana kalau kita nak beli lauk? Sistem dia dekat sini kalau abang dah dapatkan meja. Okey. Abang terus ambil lauk je. Okey, contoh dapatkan lauk, kita ambil lauk, kita teruskan masuk ke dalam dulang. Okey. Lepas tu nanti kita bagi tahu staff kita. Kita nombor meja. Nombor meja. Dia dah pilih. Okey. Bagi tahu nombor meja, Nanti dia dia akan hantar. panaskan dulu. Macam ni. Panaskan dekat sini lah. Yang dalam piring je kita tak panaskan. Okey. Dalam kuali ni kita akan panaskan lah. Wow, jadi best lah dapat makan panas-panas abang. Makan panas-panas abang. Dalam kuali memang kita akan bagi yang panas semua. Baik bang, jadi hari ni abang nak recommend saya lauk apa? Hari ni saya recommend ke abang kita ambil asam pedas abang. Boleh? Kita ambil asam pedas pari. Pari Lepas tu kita ambil bawal. Bawal, asam pedas juga. Asam pedas bang. Mantap. Lepas tu kita ambil udang masak lemak abang. Udang masak lemak boleh Udang bang? masak lemak. Itu udang galah ke bang? Udang galah bang yang ni bang. Siput. Oh, siput sedut, favourite. Siput sedut satu bang. Yang ni bilis petai bang. Bilis Yang ni petai, antara best seller kat sini lah. Best seller Best boleh? seller kat sini. Last sayur bang Last sayur campur. Kemudian ini akan bawa Yang untuk ni dipanaskan. kita bawa je. Dia akan panaskan nanti. Sudah siap nanti, baru kita hantar ke meja. Kita berada di asam pedas lauk kampung. Sangat-sangat banyak lauk pauk, macam-macam lauk ada asam pedas, ada masak lemak, macam-macam jenis, ada udang galah goreng, ada ikan bakar dan yang paling syok tempat ni adalah tumpuan pelancong. Siapa yang datang Melaka dia akan nampak kedai ni dan orang yang datang sini sangat-sangat ramai. Macam kita tengok kat bawah tadi. Dan dulu kedai ni dia buka daripada tahun 2019. Sekarang dah 8 tahun, dulu kat bawah je, sekarang dah ada atas bawah. Jadi nak cari dia senang je. Cari je Menara Taming Sari berhadapan je. InsyaAllah terus sampai sini. Jadi kita dahaga, kita nak minum dulu air dia. Kita nampak air dia macam kau tengok tu, asam pedas lauk kampung. Made in Melaka. Bismillah. Kau terasa air buah dia. Dahaga guys. Mantap. Pertama yang kita nak cuba adalah asam pedas ikan pari. Tengok. Uish, datang Melaka, kalau tak makan asam pedas, merugi lah. Kita rasa kuah dia dulu. Bismillah. Oh, lagi satu. Bismillah. Pekat, pedas, masin, masam sikit. Okay, dia ada kacang bendi. Kemudian, payah sangat nasi ambil dengan tangan je lah. Ni dia punya asam pedas. Letak sini, ambil kuah, ambil ikan, gaul. Sopan pertama. Bismillah. Datang Melaka, pertama sekali kena makan asam pedas. Kuah. Tapi saya tengok setiap meja dia ada kicap lah. Mungkin orang sini makan asam pedas dengan kicap. Cuba tengok ngam ke tak ngam. Tempat lain dia orang tak sediakan kicap. Sini ada kicap. Gaul sama kicap, saya nak tengok dia boleh pergi tak. Banyak lauk kat bawah, kita tak tahu nak ambil lauk apa. Jadi bila datang Melaka saya ambil asam pedas lah. Bismillah.
Sistem kat sini senang. Pilih lauk, letak dalam talam macam abang tu bagi tahu tadi. Kemudian bagi tahu nombor meja. Nanti dia orang akan panaskan dulu. Jadi kita dapat makan panas-panas. Kemudian dia orang akan hantar kat kita. Ambil lagi ikan. Ui, sedap oi. Datang Melaka memang asam pedas ah. Asam pedas Melaka memang padu ah. Tak ada lawan dia. Bismillah. Okey, jadi asam pedas ni dia ada pedas, masin, masam, dia tak ada rasa manis. Jadi buah kicap manis kena balance. Jadi rasa dia komplit. Ini kita ada order juga ikan bilis goreng, ada petai, ada carrot, ada cili. Betul. Uish, jadi ni guys. Bismillah. Kena. Dia banyak jenis asam pedas kat sini. Ada asam pedas tetel, asam pedas ikan siakap. Ini asam pedas ikan bawal. Oh, tu dia. Ikan bawal. Ada asam pedas yang bermacam-macam jenis. Tadi saya ada nampak siakap, tetel, ikan pari, ikan kembung dan ini ikan bawal. Bismillah. Jadi ikan ni ikut kesesuaian lah. Kau suka ikan apa, pilih. Dan kita nak buat juga sayur campur. Sayur pun ada macam-macam jenis sayur. Jadi korang pilih lah. Ambil sikit ikan. Bismillah. Jadi guys. Bismillah. Mantap. Menu seterusnya kita nak cuba adalah masak lemak udang galah. Ya Allah, besar gila. Besar kata orang Melaka, besar. Okey, rasa dia punya kuah masak lemak. Bismillah. Ui, pekat rasa daun kunyit tau. No, ada daun kunyit. Rasa daun kunyit. Bismillah. Lemak, pedas, masin, manis dia tak ada. Manis mungkin kita boleh dapat daripada udang galah. Jom, kita cuba. Pekat, kuah dia pekat. Kita bubuh kuah. Tanpa bercakap banyak, kita terus nak makan nasi bersama dengan pekat ni. Bismillah. Kuah dia lulus. Tengok tu. Dah lama tak sedut. Bismillah. Setelah kita kupas. Bismillah. Udang dia manis. Bila kita nak ambil ni tadi, dia ada petai tau. Ikan bilis goreng sama dengan petai, cili dan bawang. Kicap sikit. Jadi guys. Okey, gaul-gaul. Bismillah. Masak lemak dia memang kau. Dia memang syahdu teruk. Bismillah. Okay, ini yang terakhir yang kita akan cuba adalah siput sedut. Rasa kuah dia dulu. Bismillah. Tengok panas-panas. Berasap. Dia masak lemak dia tak sama. Masak lemak, siput sedut, rasa dia lain. Bismillah. Dia lebih pedas. Dia ada labu dalam dia. Ni ada labu. Labu ke ubi? Bismillah. Ubi keledek lah. Ini makan dengan nasi sedap ni. Siput sedut dia dah potong bawah. Sedut belah sini. Bismillah. Bismillah. Memang layan. Bismillah. Okay, kita nak makan ubi keledek ni bersama dengan kuah masak lemak. Siput sedut. Bismillah. Last swap makan dengan sayur. Tapi dari sudut rasa kat sini memang A+. Bila korang datang Melaka, saya sangat recommend untuk korang cuba. Nak makan nasi lemak dan asam pedas, boleh datang sini. Dan banyak juga lauk-lauk lain yang ada. Bismillah. Senangnya nak cari kedai ni, type dia asam pedas lauk kampung berhadapan Menara Taming Sari. Dia buka setiap hari 10 pagi 10 malam. Cuti minggu ketiga. Dia orang akan bercuti selama 3 atau 4 hari daripada Isnin sampai Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad insya-Allah buka seperti biasa. Okey? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.